Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada semua peserta-peserta yang berbahagia. Dato' IR TS Haji Masri bin Baharudin, Dato' Bandar Majlis Bandar Seremban, yang dihormati Encik Abdul Malik bin Adam, Encik Roslan bin Hassan, Encik Roslan bin Abdul Aziz dan Encik Muhammad Nur Hafiz bin Ismail, Ahli-Ahli Majlis Bandar Seremban, Don Sikamat dan Don Ampangan, merangkap pengajur bersama kejohanan Catur Terbuka Pelik Ahli Majlis Majlis Bandar Seremban 2025. Yang dihormati pengurusi JPKK. Seterusnya, yang dihormati penadir-penadir rasmi kejohanan Azam Mewah Sdn Bhd, Matri Concept Holding Berhad, Pasaraya Zimat dan Pasaraya Family Store Sikamat. Seterusnya, ahli-ahli jawatankuasa pengelola dan barisan arbiter, ibu bapa, guru-guru, para peserta serta hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian. Alhamdulillah, kita telah pun sampai ke penghujung atur-cara kejohanan catur bagi Don Sikamat dan juga Don Ampangan pada tahun ini, yang mana dianjurkan secara telah dirasmikan secara oleh yang berbahagia Datuk pada pagi sebentar tadi. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, kita mulakan dengan hadiah. Untuk itu, majlis dengan sukacita mempersilakan yang berbahagia Datuk diiringi oleh Divdi Kehormat, ahli-ahli majlis untuk naik ke pantas bagi menyempurnakan penyampaian hadiah kepada para pemenang. Majlis dimulakan dengan penyampaian hadiah kemenangan kepada kategori bawah 12 tahun. Dimulakan dengan bawah 8 tahun perempuan. Dipersilakan adik Indah Sofia binti Khuzaili Harizam dari Sekolah Kebangsaan Bandar Teknologi Kajang. Dipersilakan. Seterusnya, silakan bagi terbaik terbaik umur 9 tahun, silakan adik Adelia Inara Syazani dari SK Aikro Melaka. Seterusnya persilakan kategori terbaik bawah 10 tahun perempuan, persilakan adik Nur Khaira Sofia binti Muhammad Ruzaini. Balik. Oh, kita wakil lah, wakil. Boleh. Silakan dari SK Taman Tunku Jaafar. Wakil lah, wakil. Seterusnya silakan terbaik 11 tahun perempuan, adik Nusaibah binti Muhammad Hazlan dari Surah Rendah Islam Tafiz Darul Ulum Seremban. Seterusnya, terbaik bawah 12 tahun perempuan, dipersilakan Aisyah Kaisara binti Ahmad Nur Azlan dari SK Pantai. Bagi kategori hadiah terbaik lelaki bawah 12 tahun, kita mulakan dengan terbaik bawah 8 tahun lelaki, dipersilakan adik Ilman Mubin bin Khairul Anwar dari SK Bandar Anggerik. Tahniah diucapkan. Seterusnya, terbaik 9 tahun lelaki, dipersilakan adik Muhammad Arfan Aminin bin Muhammad Razman dari SK Pantai.
Seterusnya terbaik bawah 10 tahun lelaki dipersilakan adik Muhammad Putra Arjuna bin Zulkifli dari SK Bandar Seri Senayan. Seterusnya terbaik 11 tahun lelaki dipersilakan adik Amirul Fayyad dari SK Parit Koroma Darat Muar Johor. Dari Johor datangnya. Ada? Okey. Dan seterusnya terbaik bawah 12 tahun lelaki dipersilakan Muhammad Irfan bin Amirul Aizat dari SK Mendom. Tahniah diucapkan. Majlis kini beralih pula ke kategori hadiah utama bawah 12 tahun. Tempat ke-15 dipersilakan dengan wang tunai RM30 beserta medal. Dipersilakan adik Pranavi anak perempuan Jaya Mohan dari SJKT Ladang Saga. Seterusnya, tempat ke-14. Silakan adik Nur Faika Fakihah binti Muhammad Fauzi dari SK Pantai Seremban. Seterusnya, tempat ke-13. Dipersilakan adik Reza Fayyad bin Reza Khazrin dari SK Lavender Heights Senawang. Tempat ke-12 dipersilakan Muhammad Nur Irtul Muta'afif bin Nur Ihsan dari Sekolah Rendah Islam Tahfiz Darul Ulum Seremban. Seterusnya tempat ke-10 membawa hadiah wang tunai sebanyak RM40 beserta medal dan CD penyertaan dipersilakan adik Muhammad Syakiran bin Muhammad Syaiful dari SK Taman Tuanku Jaafar. Berusia 7 tahun. 7 tahun ini dia punya pot, dia selalu kat benteng Ampangan tu. Okey. Seterusnya tempat ke-9 persilakan adik Muhammad Al-Fudail bin Muhammad Hazullah dari SK Putrajaya Presin 8. Sebelah dah. Okey, kita ada skip tadi. Tempat ke-11 kita umumkan. Dipersilakan Muhammad Amar bin Muhammad Hazlan dari Sekolah Rendah Islam Tahfiz Darul Ulum Seremban. Terima kasih atas peringatan tadi. Tempat ke-8 membawa hadiah wang tunai sebanyak RM50, medal dan CD pencapaian. Dipersilakan adik Khalid Aid bin Khairul Anwar dari SK Bandar Anggerik. Seterusnya, membawa pulang hadiah wang tunai RM60, medal dan CD pencapaian juga. Dipersilakan adik Iman Khalif bin Huzaili Hairizam dari SK Bandar Teknologi Kajang. Seterusnya, hadiah wang tunai RM80, medal dan CD pencapaian juga. Dipersilakan adik Firas Haikal bin Muhammad Firdaus dari Sekolah Rendah Agama Islam Seksyen 19 Shah Alam. Seterusnya, tempat ke-5, hadiah wang tunai RM100 dan medal dijemput adik Anas Naufal bin Anwar dari SK Taman Parujaya. Tempat keempat, bawah 12 tahun, dipersilakan adik Syafin Nambiar anak lelaki
Dinesh Kumar dari SK St. Paul. Tahniah adik diucapkan. Tempat ketiga membawa pulang hadiah wang tunai sebanyak RM150 trofi dan medal. Dipersilakan adik Muhammad Anas Chami bin Muhammad Rizam dari SK Limbungan. Seterusnya, Naib Johan membawa pulang hadiah wang tunai RM200 trofi dan medal. Dipersilakan adik Zafran Qayyim bin Muhammad Zain Syafiq dari Sekolah Rendah Islam As-Saidiyah. Okey. Okey, Johan ni kita tunggu. Seterusnya, Johan bagi kategori bawah 12 tahun kejuaraan terbuka Piala Ahli Majlis Bandar Seremban 2025. Dipersilakan adik Muhammad Al-Fakim bin Muhammad Hazullah dari SK Putrajaya Prasin Putrajaya. Okey, selesai kita penyamaian hadiah bagi kategori bawah 12 tahun. Seterusnya kita beralih pula ke kategori terbuka. Sebanyak 28 hadiah. Secara total, tambahan hadiah 3 hadiah tambahan untuk kategori OKU. Baik, kita mulakan dengan hadiah khas terbuka terbaik OKU. Dipersilakan tempat ketiga membawa pulang hadiah wang tunai sebanyak RM80 medal dan sijil pencapaian. Dipersilakan Puan Siti Safura binti Jaafar. Tahniah Puan Siti Safura, orang kuat Persatuan Para Negeri Sembilan. Okey, seterusnya masih lagi kategori terbaik OKU. Naib Johan membawa pulang hadiah wang tunai RM100 medal dan sijil pencapaian. Silakan Encik Muhammad Syamil bin Azli. Baik, bagi Johan pula membawa pulang hadiah wang tunai sebanyak RM150 medal dan sijil pencapaian terbaik OKU. Johan dipersilakan Encik Muhammad Johar bin Johari. Kalau boleh jangan balik dulu ya, sebab kita ada sesi bergambar untuk pemenang semua. Boleh tunggu sekejap. Last sekali semua naik atas stage nanti. Baik, kita balik pula kepada hadiah khas terbuka terbaik bawah 15 tahun perempuan. Dipersilakan adik Vaishnavi anak perempuan Silvantar Rao.
membawa hadiah wang tunai RM50 dan medal serta sijil pencapaian. Majlis seterusnya mempersilakan terbaik bawah 15 tahun lelaki kategori terbuka Muhammad Al-Fatih bin Muhammad Hazullah. Rasanya 3 orang adik-beradik kan? Betul tak? 3 orang dah. Adik-beradik semua naik atas stage hari ni. Tahniah ucapkan, memang keluarga catur ni. Alhamdulillah. Seterusnya persilakan terbaik bawah 17 tahun perempuan. Dipersilakan Adil Khadijah binti Zainal Abidin. Tahniah membawa pulang RM50 dan medal. Bersaing dengan pemain-pemain yang lebih dewasa. Tahniah diucapkan. Seterusnya, hadiah khas kategori terbuka terbaik bawah 17 tahun lelaki. Dipersilakan adik Kavinesh Siva. Tahniah diucapkan. Jangan balik dulu yang menang-menang ni kita nak sampai apa yang kita nak ambil gambar ramai-ramai. Nak masuk dalam berita ni. Okey, boleh kita teruskan? Okey, kita teruskan ya. Okey, seterusnya hadiah khas terbuka terbaik IPT dipersilakan Muhammad Adrul Farhan bin Mazlan dari Universiti Kebangsaan Malaysia, bekas pemain catur MSSM Negeri Sembilan. Membawa pulang hadiah wang tunai RM50, medal dan sijil pencapaian. Seterusnya, bagi hadiah khas terbaik kaki tangan swasta silakan Encik Muhammad Iqbal bin Muhammad Jawaha. Ini dari Sejangkang. Dari Sejangkang, 1 jam setengah, 2 jam jugalah. Kawan-kawan juga yang masuk ni. Seterusnya, hadiah khas terbaik kaki tangan kerajaan dipersilakan Encik Zamani bin Muhammad Sani. Tahniah diucapkan. Ini harapan maksak ni 9 ni. Ni 9 ke? Bukan? Melaka? Melaka punya. Tak apa. Kita ada ramai juga playlist 9 maksak hari ni. Seterusnya, hadiah khas terbaik wanita dipersilakan Zamira Haji Abu Bakar. Ramai peminat orang panggil dia Kak Red. Red ya. Kak Red. Ini boleh kata player tegar juga ni. Tahniah Kak Red. Seterusnya, terbaik veteran 50 tahun ke atas. Dipersilakan Encik Masros bin Tukiran.
Yang ni pun daripada negeri jiran juga, Melaka. Ya? Bekas pemain Maksak Melaka. Hebat-hebat yang datang ni. Kita ada national player, player Maksak, player IPT, Masum, semua ada dalam ni. Hari ni kan. Okay, tahniah diucapkan kepada Cik Masrus bin Tukiran. Seterusnya, bagi hadiah khas terbaik Seremban, dipersilakan Encik Nur Azman bin Ismail. Ini otai benteng Ampangan ni. Lama tak jumpa. Tahniah bang. Okay. Alhamdulillah. Baik, kita balik ke kategori hadiah utama. Terbuka sebanyak 15 lagi hadiah disediakan kepada para pemenang. Ada announcement lah. Kalau ada tersalah nama ke sijil tu, nanti boleh datang ke meja Ustia depan ni. Baik, boleh kita teruskan? Hari ini kita penyertaan seramai 130 orang setiap kategori. Dan ada yang tak diri tadi, kurang-kurang mungkin dalam 8 board. 8 mungkin 16 orang lah bagi under 12. Dan kategori open masih kekal mungkin 128 orang kan. Dan insyaAllah kalau tahun depan kita akan hasrat daripada penganjur, kita akan buat ni sebagai acara tahunan. Ya, bagi tepukan kepada pihak ahli majlis, Don Sri Kamat dan Seremban, dan juga tidak lupakan yang berbahagia Datuk Bandaraya Seremban yang memberi sokongan yang tidak berbelah bagi. Boleh kita teruskan? Boleh Okey, kita teruskan. Tempat ke-15 kategori terbuka membawa hadiah wang tunai sebanyak RM40 dan medal sijil. Dipersilakan adik Devan anak lelaki Vikram. Tahniah. Tahniah. Okey, seterusnya. Bersedia ya? Okey, kita ada sesi bergambar sekejap. Tahniah Devan. Seterusnya tempat ke-14, dipersilakan Muhammad Syahizam bin Harun. Encik Muhammad Syahizam bin Harun. Tahniah diucapkan. Seterusnya dipersilakan tempat ke-13 kategori terbuka membawa hadiah wang tunai juga RM40 dan medal. Dipersilakan Dr. Muhammad Fazli bin Marhusin. Orang kuat catur USIM, Universiti Sains Islam Malaysia, bersama-sama dengan Dr. Dayah. Okay. Dan Dr. Khairi. Mana Dr. Khairi? Tu. Satu tim tu. Sukanun Seterusnya dipersilakan tempat ke-12 adik Muhammad Khalid Syamsah bin Kamal Arifin dari Nilai. Betul? Nilai. Tahniah. Muhammad Khalid pun merupakan pemain MSSM Negeri Sembilan. Seterusnya, tempat ke-11 dipersilakan Muhammad Hanzallah bin Zainuddin. Tahniah diucapkan. 11. Okay. Lepas ni nombor 10. Kita ada 10 lagi hadiah. Seterusnya tempat ke-10 dipersilakan Khairul Anwar bin Abdul Aziz. Tahniah diucapkan.
Seterusnya, dipersilakan tempat ke-9 Muhammad Afifi Fauzan bin Rodwan. Okey, tahniah diucapkan. Seterusnya, tempat ke-8 membawa pulang hadiah sebanyak RM60 medal dan sijil pencapaian. Dipersilakan Adik Iman Izzuddin bin Roslan. Antara pemain harapan MSSM peringkat negeri. Dari Jelebu Jelebu mari. Seterusnya, tempat ke-7 membawa pulang hadiah RM80 medal dan sijil pencapaian. Dipersilakan Divenish Siva. Tahniah Divenish. Seterusnya, tempat ke-6 membawa pulang hadiah RM100 medal dan sijil pencapaian. Dipersilakan Muhammad Nur Hazim bin Nur Hazlan. Seterusnya, tempat ke-5 membawa pulang hadiah RM120 medal dan sijil pencapaian. Wah, gemuruh nampak itu. Dipersilakan Encik Rizal bin Zarin. Yang ini antara senior-senior catur di Benteng Ampangan ni. Tahniah diucapkan kepada Abang Rizal di atas pencapaian yang sangat memberansangkan ini. Seterusnya, tempat ke-4 membawa hadiah wang tunai RM150 dan medal sijil pencapaian. Dipersilakan Muhammad Afdal bin Nur Azman. Kawan saya ni satu tim, Maksak ni 9. Tahniah diucapkan. Seterusnya, tempat ke-3 membawa pulang hadiah wang tunai sebanyak RM200, trofi, medal, sijil pencapaian. Dipersilakan Cik Zandra Mahazam Shah bin Darwin. Tahniah diucapkan. Seterusnya, tempat ke-3, tempat ke-2 membawa pulang hadiah wang tunai RM350, trofi serta sijil pencapaian. Dipersilakan Ashraf Alimuddin Zahin Akram Shah Muammar Ubaidah. Tahniah diucapkan. Tempat kedua. Bila dah tempat kedua, mestilah ada Johan. Baik. Seterusnya, mari kita sama-sama berikan tumpuan kepada Johan kategori terbuka Piala Ahli Majlis Bandar Seremban 2025. Dipersilakan. Shen Rihang. Tahniah CM Candidate Master Shen Rihang. Di atas kejayaan membawa pulang hadiah wang tunai sebanyak RM500, trofi dan sijil pencapaian. Merupakan Johan kali pertama kejohanan catur terbuka Piala Ahli Majlis pada kali ini.